Dan masa dia pinjam kasut tu, ada 2 orang pelajar junior di koridor depan satu dom lagi, dan dia terdengar seorang pelajar junior mengatakan, mencuri lagi kau, Pukimah anjing. Seorang saksi memberitahu Mahkamah Coroner hari ini bahawa pelajar tingkatan 1 Allahyarham Zara Karina Mahathir berkurung di dalam tandas asrama. Pada malam dia dipanggil oleh kumpulan pelajar senior dikenali sebagai Circle 19. Peguam Rizwandin M. Borhan berkata, saksi ke-11 itu memberitahu mahkamah bahawa pada malam 15 Julai 2023, sekitar jam 10 hingga 11 malam, Zara Karina telah dipanggil oleh beberapa orang pelajar senior untuk disoal berhubung kehilangan kad bank dan pin bendera milik pelajar lain. Saksi berkata ketika melalui koridor di hadapan bilik tersebut untuk meminjam kasut, beliau mendengar seorang pelajar junior mengeluarkan kata-kata kesat terhadap Zara, dipercayai kerana marah dengan kejadian kehilangan barang. Beliau turut dimaklumkan bahawa beberapa pelajar junior telah menyelongkar barangan peribadi Zara untuk mencari barangan yang hilang, dan saksi itu sendiri ada mendengar daripada pelajar lain bahawa pada malam itu Zara ada berkurung di tandas tetapi tidak tahu sekitar jam berapa kejadian itu berlaku. Menurut saksi, ramai pelajar asrama mengetahui mengenai insiden itu dan keadaan di asrama menjadi kecoh apabila Zara Karina dipanggil ke dom kumpulan berkenaan. Sekitar jam 3.50 pagi, saksi berkata beliau dikejutkan oleh rakan yang memaklumkan ada pelajar ditemui tidak sedarkan diri sebelum mengetahui bahawa pelajar tersebut adalah Zara Karina. Saksi menambah, beliau tidak menyaksikan sebarang kejadian pukul terhadap Zara dan hanya mengetahui peristiwa malam itu melalui cerita rakan-rakan lain. Pada malam 15/7/2025, saksi telah mendapat tahu daripada pelajar lain bahawa Zara telah dipanggil oleh sekumpulan pelajar sini untuk masuk ke satu dom berkenaan dengan kes kecurian kad bank dan juga pin bendera Malaysia menurut saksi Okey, dan pada malam itu saksi mengatakan bahawa dia telah pergi ke dom tersebut untuk meminjam kasut daripada junior. Pada malam itu dia kata masa itu sudah lebih kurang jam